Hai kawan-kawan. Hari ni 3 hari bulan 3 2025. Kita melawat tapak kebun yang jatuh dulu tu. Aku buat balik lah, tapi disebabkan faktor keuangan, kita buat mana yang mampu dulu. Kita susun dulu sebelum kita bina balik. Kat sini aku cuba buat temikai. Teknik vertigasi gantung. Gantung lah. Silap-silap gantung. Ni parah-parah. Dia buah dah keluar. Buah dah keluar dah. Ada hampir 80 pokok semua. Ni ayat tak masuk ni. Kering ni. Ni yang tak masuk, yang layu habis macam tu. Faktor dia kadang-kadang sebab sumbat. Kita tengok. Ada sumbat. Ada sumbat sikit. Ni dekat mikrotube. Tu. Aku sebenarnya membuat konsep dia akan jatuh ke bawah lah. Buah-buah tu pokok-pokok ni. So dia akan melengkap kat bawah ni je lah. Macam tu. Sebenarnya ni kawasan bendang ni. Aku blok supaya ayat tak masuk dalam ni. Nampak pokok cantik lah. Tu depan sana. Okey, terima kasih. Nanti aku akan update lah macam mana dari masa ke semasa, macam mana keadaan pembesaran pokok di dalam polybag, pokok temikai dalam polybag. Hasil dia macam mana, nanti aku akan update lah dalam channel ni. Okey, jam pun dah menunjukkan pukul 7. Hari ni 3 Ramadan. Aku nak ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amalan kita pada tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala.